Korang pernah tak baru je terlintas satu benda di kepala, terus korang buat? Tak fikir panjang, korang tak fikir akibat. Tapi lepas korang dah buat, korang terdiam. Kenapa aku buat benda tadi Contohnya, nampak sesuatu yang korang suka, terus nak beli. Tengah buat satu kerja, tiba-tiba teringat nak buat sesuatu, terus tinggal kerja yang tengah buat tu. Tengah orang bercakap, tiba-tiba kau terpotong sebab korang takut idea korang tu hilang. Dan kadang-kadang mulut lagi laju daripada otak dan sampailah terlepas cakap. So sebenarnya benda macam ni boleh berkait dengan impulsivity. Dia salah satu daripada ciri ADHD lah. Tapi masalahnya bukan sebab korang sengaja nak buat korang marah. Kadang-kadang otak ni bertindak terlampau cepat sebelum sempat berhenti untuk fikir sejenak. Dan bila perkara ni berlaku bertahun-tahun, korang mungkin mula rasa, kenapa aku selalu buat keputusan macam ni Kalau korang relate dengan benda ni, ada satu lagi benda yang menarik tentang ADHD. Kenapa benda kecil pun kadang-kadang boleh buat otak kita rasa terlalu serabut. Yang tu kita cerita next, okay? Jangan lupa subscribe.